3 makanan wajib elak kalau korang tak nak eczema makin teruk. First of all, rules dalam pemakanan untuk orang eczema ni mudah saja. Apa benda yang korang allergic, maksudnya korang tak boleh makan. So, ada orang allergic ikan tongkol, ada orang allergic ikan kembung, ada orang allergic makan kentang, ada orang allergic makan tomato. So, benda-benda macam tu semua, dia bergantung kepada orang yang ada eczema itu sendiri. Sebab tu, biasanya orang yang ada eczema ni, allergic dia berbeza. Ada orang boleh makan, tapi ada orang eczema lain yang tak boleh makan satu-satu benda. Cuma, 3 benda yang saya akan kongsikan hari ini adalah 3 benda yang korang kalau boleh tolong kurang-kurangkan. Kerana apa? 3 benda ni dia boleh merosakkan mikrobiom dalam usus, tu yang pertama, dan dia akan menjadikan badan kita radang. So, walaupun 3 benda ni korang makan dan tak gatal, akan datang eczema tu akan jadi lebih teruk, dia akan membuatkan badan lebih sensitif, lebih cepat radang, lebih cepat trigger kita punya histamin, kita punya sistem imun, dan makin lama akan datang eczema makin teruk dan makin banyak benda yang korang tak boleh makan dan korang akan alergi banyak benda. Yang pertama adalah makanan yang berproses. Termasuklah makanan seperti sausage, nugget, jajan-jajan, Maggi, semua benda yang berproses ni kalau boleh elak-elakkan. Dia banyak pewarna, perasa, pengawet, yang mana benda-benda ni sebenarnya boleh menjadikan kita punya sistem imun lebih cepat trigger lah. Yang kedua, gula putih dan juga benda manis. Gula putih dan benda manis ni adalah punca utama radang dalam badan kita. Tak kisahlah untuk orang yang ada eczema dan untuk orang yang sihat juga. Gula dan juga benda manis ni dia akan menjadikan badan kita radang dari semasa ke semasa, makin lama makin teruk, dan akhirnya eczema kita makin lama makin sensitif, makin banyak benda yang akan alergi. So, walaupun minum air manis sekarang tak gatal, akan datang dia akan jadi gatal, dan akan datang dia akan menyebabkan banyak makanan alergi kepada orang yang ada eczema. So, elakkan gula putih. Ketiga, tepung dan juga roti. Tepung dan roti ni juga sebenarnya adalah makanan yang berproses sebenarnya. Dia boleh merosakkan mikrobiom usus juga. In the long run, dia akan menyebabkan radang dan juga badan kita akan jadi lebih sensitif. Bila badan jadi lebih sensitif, eczema akan jadi mudah flare. Makin banyak benda yang kita akan alergi pada masa akan datang. So, 3 benda ni walaupun kita makan sekarang tak gatal, tapi kalau boleh kurangkan, elakkan, lagi-lagi anak-anak yang belum kena eczema tetapi ada sejarah eczema. Sebab apa? Kalau 3 benda ni makan terlalu banyak, akan datang lagi cepat dia dapat eczema dia akan jadi lagi teruk. Untuk orang tua, makin lama makin banyak alergi disebabkan tak jaga 3 benda. Yalah, memang susah lah, especially roti kan. Roti canai lah apa. Takkan nak patang kan. Tapi kurangkanlah kalau boleh.